kita nak pergi Langkawi. Kita nak naik aeroplane. First time kita pergi Langkawi, naik kapal terbang and bawa budak kecil ni. Dua orang budak kecil, diorang tak pernah naik kapal terbang. So ni first time Langkawi, Kuala Lumpur ke Langkawi sejam setengah macam tu. Kita tengoklah program diorang macam mana. Yang kiri 7 kilo. Kalau kita pakai beg ni tak payah timbang kan? Beg mana? Beg yang pakai tu. Beg pakai tak payah. Luggage je. Kita nak kena Okay, kat sini ada esok. Okay. Assalamualaikum kan. Hari ni kita nak pergi makan dekat KLIA 2. Ni kita orang tengah mencari kedai makanan dekat mana. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 9 suku. Alamak guys, dah tertinggal. What? Oh, dramatik kau nak tengok. So hari ni kita ada ahli extra dengan Mak Su. Ada makanan tak? Tada. Kita tengok apa benda lah Abah Ismail ni. Kalau bawah hai, kita nak pergi Langkawi. Langkawi Aish. Aish jangan banyak excited. Kapal terbang kita kena pergi sana dulu. Nanti bawa kapal terbang tunggu kita. Masih ada. Dah sampai dah. Apa lagi? Dapat lagi. Hari ni saya dengan kakak saya. Pegang kuat Dia nampak je 7.8 tapi dia buat tak tahu. 7.8 apa? 7.8 kg. Dia punya lagi. Nak batas 10. Sebab dia buat tak tahu. Dia pimpong. Kan dia banyak. Kan? Ada. Dekat Langkawi ada banyak coklat. Kita tunggu sampai kita beli coklat makan. Okay? Papa nak ikut juga. Ya ke? Jadi kita ngayak. Ais. Mami, pakai seatbelt. Tak ada. Apa? Oh, dia memang tak ada scene kan? Tak satu. Ni apa? Kita dah sampai Langkawi. Hai. Kita orang naik flight tu pakai wifi yang sikit. Tidur. Dah adik tak? Aisyah dia naik aeroplane kan? Dapat mama kan best kan? Dia masuk YouTube, masuk YouTube. So YouTube. Kita dah galung. Ha. Ish. So far kita berjalan sampai ke Langkawi, alhamdulillah. Dia keluarkan dia punya tu. Apa ni? Nak jadi sana pula, seronok lah. Okey, seronok. Dapat jalan-jalan ni. Pen ni macam Alphard tau.
Besar gila and dia punya seat semua baru. Tengok. Ni bahagian depan. Driver kita hari ni. Ais tak tahu kenapa. Ni. Tengok kat sini. Kau nak ambil lagi ya? Lepas balik. Saya SS Syakir. Saya SS Sarhan. Saya SS Ika. Kita orang tak kahwin lagi. Sonok tak? Sonok tak? Sonok. Kita orang ambil 4 hari 3 malam. Harga dia RM1,050. Tapi kena deposit security RM100. Selesa macam kereta Alphard tapi lagi selesa. Sebab sampai kat belakang. Semua penuh cukup dah. Tinggi tau. Dia punya ceiling tinggi. Saya nak orang kerja dengan saya. Ini kita pakai tema Melayu klasik. Kita buat outfit check untuk semua orang. Date of Langkawi. Kita ni nak pergi majlis kahwin rumah Kak Nabila. Dia akad nikah pukul 10 pagi. Macam susah sikit lah. Masa kita padahal tempat dia dekat je kan. Tapi kita kena macam U-turn macam tu. Itu yang jadi macam Lepas dia 400 meter ke belakang. Kita dah kat arah sini. Itu dah. Kenapa kasih? Mana klasiknya? Tengok pakai. Oh, kau dia balang. Bukan apa. Banyak telur, sungainya luntur. Lima. Balang tu jaga pintu ke sombong. Ini apa? Ni uju balang tak siap. Dua orang tak betul. Sekarang ni Kita suruh di depan. boleh. Okey, tiba. Semua orang berpakaian klasik. Siapa nangis? Ya, Maya makan apa? Sekecil tu dapat tak? Sekecil. Bye. hello guys. Jom balik. Jom balik. Jom balik tu mama. Tu mama sekejap tu mama ambil gambar je. Kita ambil gambar je. Macam tu ambil gambar. Kita baca. Aik 1, 2, 3. Aisyah nama dia sama. Okay, jom. Selamat pengantin baru kalau. Selamat pengantin baru. Ini baru. Go. Adik, senang sikit. Adik, senang sikit. Bergembiralah seperti dunia remaja. Goyang kepala, semua ikut kepala dia. Bersedialah, asalkan hatimu percaya. Kau luar biasa, kan mengguncang dunia. Kau remaja, Tengah dulu. Lajunya. kau terlalu hebat. Tapi kau tak tahu, pastinya kau dapat.
belakang tu kan. Amar ada nak mandi. Aduh, 2, 3. So kita dekat rumah makan Masuri. Jajan. Dah lah boleh duduk kan. Apa? Negara ribbon. Negara ribbon. Ada main tanah. Berarti bagi Ni TYC mau. Busum. Makan. Hah? Nak tunjuk tak? Ya. Aisyah ada apa tu? Ni. Tak tahulah, betul ke ni rumah makan Masuri? Dan juga tidak tak nak menjebat. Adalah maksudnya macam dia claim ni rumah makan Masuri. Tapi air dia semua manis-manis. Saya manis gila. tak ada mana gila. Tengok pun tahu. Tanya apa tu? Ni tanya macam mana? Dah elok dah. Kawa. Ni nanti kesek lah. Wah, ni kesek sedap. Jangan tak makan lagi. Apa ni? Insap. Memang tak ada mata. Dia bakar dulu je. Dia bakar tu guna butter. Kau tanya orang pandai masak. Ya, bila kau pandai masak? Aku selalu buat lah. Kaya butter. Kering. Makan apa? Ada 9 dewasa. Lepas tu budak umur berapa? Start 7 tahun. Okey, tak ada. Yang tu semua 0 sampai 3 tahun. 135. Okay. Okay, kita dah ada tiket. Tapi budak ni tengah tidur lagi. Sebab dah bisa ni. Assalamualaikum. Selamat hari Semua orang. Ni jangan naik. Ayah. Ayah. Ayah dia kata. Ha? Tu ayah dia kata. Ayah. Kau pakai seluar ni. Oh, nampak. Tanah ini seganggang kera buat anak-anak di hari muka. Nilai seharga nyawanya bersih seperti darahnya. Tempat mengemping padi. Kita mengemping baru dia main. Dia main congkak. 2, 3. Sekejap. Simpan nak ada ni kalau ada. Ni je kan rasa macam ada banyak tempat lagi kan? Ada lagi. Tak maksudnya macam dekat belah luar tu macam ada lagi kan? Luar mana lagi? Macam ada perigi ke? Kita pergi perigi.
Oh, dah sudah. Dah sampai sini. Siapa ni? Ni je. Dik, nak tahu ada rumah. Dia tu tipu lah. Dia dapat tangkap seorang budak. Dia dapat tangkap lagi baru. Dia kata apa? Ni, ni kubur. Ha. Kubur. Ada orang dah mati, dia tanam dekat dalam kubur. Okay? Ya, batung. Bukan Aish ke yang takut? Ha? Bukan Aish ke yang takut tadi? Kampung Kedah. So sekarang ni kita ada dekat bawah rumah Masuri. Ni bawah rumah Masuri. Ni lah. Dia orang kampung, mau kampung. Masuri lah, Masuri. Ya, ni rumah Masuri. Saya dah ambil gambar. Assalamualaikum. Hello, Azif. Okey ke tu? Okey ke tu, Dek? Pati. Jom kita jalan situ. Kita kena jalan-jalan. Faham kan? Oh, ya ke? Jalan. Padahal takut. Oh, pulang. Cuba tengok kat sini. Dah kalang kata ni tempat orang bersalin. Dapur. Bawa boleh buku. Ni ruangan dapur. Dua tu. Dia mah. Basah-basah. Basah-basah. Sini. Ni dekat ruangan dapur dia. Mak kaput. Apa? Apa? Ni. Parut kelapa. Ya. Ya Allah, ya ni. Aish, jom Aish, turun Aish. Potong mai. Jangan baling batu kena orang. Sambung. Tadi kita ada dekat rumah Masturi. Mahsuri. Ya, Masuri eh. Masuri. Sekarang ni kita nak pergi rumah Mewarna. Kalau ada apa? Tengok. Mika mana Mika? Dah naik dah. Mika ke atas. Atas tu. Assalamualaikum. Mika dah kat mana? Siapa tu kalau tu? Hai, sini Mas. Ni, ai kat mana ni? Rumah Mahsuri. Oh, ni ada kat bahagian luar dia lah. Tertutup. Tutup. Siapa ada dalam? Main diorang kat dalam ke? Jom. Jom. Harga Mahsuri. Ada air tak? Yang sampai orang ambil air tu. Orang ambil dia bawa. Engkau? Boleh cuci muka. Dia cuci muka dia aku semua ada orang mati bola. Pegang ni. Mata-mata. Selamat ke hari ni? Nak pegang? Akhirnya habis juga kita nak tengok semua sejarah-sejarah Masruni. Masruni? Mahsuri. Masruni. Mahsuri. Oh, Masuri. Okay geng, sudah tamatlah kita hari ni. Wah, Assalamualaikum. Bagi mana nak bagi ni. Cuba nak bagi. Ya, jom. Jom. Okay. Nanti nak minum. Itu. Wah. Ikan. Kita ikan. Ada dah becik hello cakap lu. Terlepas. Ada sih. Ikan.
Apakah perasaan anda bila masuk kat sini? Sejuk. Kat luar. Kat luar tu je. Ha, tak sama. Oh, ni lain. Wah. Tu anjing laut. Anjing laut. Anjing laut ya? Penguin punya tempat. Tu penguin. Ni penguin punya tempat. Situ tak ada apa, situ tak ada tu. Maksud, ni bukan ikan. Ni tempat penguin tadi tu. Kita lalu bawah dia. Ha. Ni penguin lain. Dia ada bulu kuning. Ha. Dia tengah mesyuarat tu. Mana? Nampak? Ketua dia duduk atas tu. Nanti, mana? Hello. Macam mana? Macam mana? Sini. Tengok, tengok. Anak tanah nak sini. Nampak sini. Sabar dulu, dengar tu. Dia goreng ekor dia. Kita nak pergi. Dah habis ke? Ikan tak ada ke? Ni lah tak tahu. Baik, jangan pegang mata. Tu yang Abi kena tu. Abi kena. Waktu Singapura. Oh, ni ada lagi lah. Belah marine. Sebelah sana ada next section. Marine punya bahagian. Oh, ni shark. Ada shark. Ada shark. Air shark air. Sejuk. Nampak apa? Tu gamat. Tu fish. Ha. Apa tu? Geli? Ni apa tu? Cuba tengok. Fish tu dia duduk dalam terowong. Wow, itu. Piyu. Sebab lautan dalam dia gelap. Wah, cantik kan? Bapa kata ini adalah karang batu. Dia yang belum mati. So, karang batu tu lembut sebenarnya. Horror. Bali sekali seminggu sekali ikan dah bagi. Ada makanan. Gila tu. Wah. Tu shark lah. Tu shark. Dia lah syak yang Aisyah dengan ni dulu. Wah. Ni. Fish. Oh, ada dah. Main kat sini. Ais. Gaduh. Macam siapa? Ni. Gaduh. Macam siapa? Yang. Cai. Kotor. Ini anti baca. Coming. Itulah pengakhirannya. Tapi banyak lagi tau kat kawasan ni yang diorang tengah renovate. Sebenarnya benda ni boleh je buat sampai ke hujung. Kan? Dekat depan ni
Sebini skor dah. Dah habis. Overall memang best gila. Sebab dulu waktu pergi kecil dulu, dia dekat bangunan kedai je. Tak adalah banyak macam Ada ni. besar macam ni. So macam, okay lah. Guys. I minta maaf tau. Sebab I tak dapat rekod full. Sebab ada yang no camera. Okay? Thank you. Hari ni kita ada surprise. Spiderman kacau. Kan. Mama tak tahu apa yang tu. Kedai kita sini. Itu apa? Oh ya ke? Kita dah masuk nak. Saya dah booking lah. Ingatkan pukul 8 tadi. Pukul 8 dengan siapa? Kita tak ada. Dia pukul 8. Oh, dia 8.30. Pukul 8, 8.30. Jalan-jalan dulu. Okay. Jom. Kalian pernah makan lah kat situ. Sedaplah juga. Sebab kalian pernah makan. Jadi nak buat awet ni. Dasar ni kata dia nak buat dengan adik awet dia macam ni. Oh, aku honeymoon macam ni. Hello guys. Nak buat dengan awet. Mana dia nak buat dengan awet? Kau nak bawa kat sini. Kau pergi dengan awet kau. Kau duduk kat mana? Kena kahwin dulu lah. Satu bilik. Ni ke? Masing-masing lah. Macam mana? Dia kata dah boleh panggil semua masuk dalam tu. Okay, hari ni sebenarnya kita nak surprise Mama. Are you ready? Kita stand by kau. Ya. Tak, kita ada dua kat luar. Jom. Dia letak table kat luar. Okay, jom. Bagi kursi, Mama duduk kursi. Ya, kat sini table dia. Mana? Oh, cantik. Okey lah. Mana? Yang mana ni? Yang mana ni? Yang mana ni lah? Yang mana? Tengoklah. Yang ni. Wah. 1, 2, 3. Happy Mother. Ready. Yeah, masuk cantik. Bang lah. Kita yang tunggu lama tu. Happy Mama Day. Ada gambar dulu tak? Ni lah meja dia. Okay guys. Apa perasaan? Cantik. Apa perasaan dah? Budak-budak set up. Kita orang yang ni semua kita ontong-ontong. Duit adik sekali ada. Okay guys, nampaknya menjadi. Mama. Terima kasih semua. Dia minta baby chair. Saya semua lagi. Adik-adik. Terima kasih adik semua. Okay. Apa tu adik, kakak, apa tu Angah, Kak Long. Okay. Sikit. Alive without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so Mama Day. Untuk Mama. with you. It seems Happy Mama Day. Apa dah coklat ke? Bunga rose. Fresh. before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they take us where we wanna go. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Boy, I change my whole life through, but nothing's gonna change. Selamat tinggal dalam kahwin. Datang lagi. Jumpa lagi. 7 tahun. Kita nak balik. Nak balik dah.
Selamat tinggal. Jumpa lagi tahun depan.